tak apa, Datuk masih boleh buat watak pengetua. Kalau pertama sekali yang Datuk buat bila Datuk bangun tidur je. Tidur bangun. Okay. Bangun tidur saya akan tengok aplikasi online saya jual hasil saya berapa. Buka-buka mata je? Buka mata lepas tengok, saya akan sembahyang. Lepas tu saya akan buat live. Sebab bagi pandangan saya, dalam dunia yang serba moden zaman sekarang ni, siapa cepat dan pantas dan kreatif dia akan berjaya. Jadi bila kita cerita social media zaman sekarang ni, saya melihat bukan banyak mana kedai yang kau ada, bukan banyak mana kereta mewah yang kau ada, tetapi banyak mana skill yang kau boleh collect dan keuntungan yang boleh buat, especially bila dunia online. Semua berada di ujung jari. Jadi sebelum bangun tidur saya tengok sale. Sebelum tidur saya akan buat iklan. Saya akan buat ads. Itulah kerja saya hari-hari. Soalan macam ni, Bella. Kalau Bella boleh diamkan seseorang dalam hidup Bella untuk sehari, siapakah yang Bella nak diamkan? Jangan Bella. Dia cakap kalau Bella boleh diamkan seseorang dalam hidup. Siapa Bella? Datuk Alim. Siapa Bella? Tak tahu. Okey, jangan saya. Anggota hari lahir yang keberapa yang korang paling ingat? Dan dari siapa? So kalau Papa pula, tarikh lahir yang Papa tak boleh lupakan adalah waktu umur Papa 30 tahun. Waktu tu adik-beradik Papa ada, mak Papa ada dan nenek arwah Papa ada. Momen yang Papa tak boleh lupakan bila kita ada dengan orang yang tersayang. Dan sekarang nenek dah meninggal, arwah abah dah meninggal. So dah takkan dapat dah. Kalau Bella pula macam mana? Bella setahun ni. Tahun ni. Paling happy. Paling happy sebab dapat kumpulkan semua, ada anak-anak. Ya, dan kabarnya Bella telah tidur dekat hotel yang satu malam dalam percutian lebih daripada 30,000. Jauh tu dari soalannya, Datuk. Dah maksudnya bila terlalu happy, hotel tu mewah, maksudnya sanggup berlabur duit demi kebahagiaan. Betul tak Bella? Kebahagiaan anak-anak. Tepuk untuk Bella. Yeay! Sampai ke situ pula aku menstop Kalau Shopee ada Wall of Fame, okay? Agak-agak korang dalam kategori apa dan apa yang korang menang dalam Wall of Fame tu? Oh, kalau Bella dengan Datuk lah. Kalau Bella dengan Datuk, kita orang mungkin akan dapat duta. Besti terbaik. Yeay! Kis. Tak boleh lah, Datuk. Tak boleh. Duta terannoying. Tepuk.